Umur 16 tahun ni, 17 tahun ni bukan untuk masa dia hafal Quran. Dah habis dah. Budak-budak macam sekarang ni dia tak macam kita. Hari ni macam-macam dah depan mata ni. Hari ni saya dengar sekolah-sekolah dia sebut budak-budak sekarang ni dah rosak dah. Lagi-lagi yang ada handphone. Pasal apa? Cikgu-cikgu duk jumpa dalam telefon video blue, video lucah penuh dalam telefon. Banyak-banyak budak pada hari ni. Nak pantai tuan-tuan, kena pantai. Anak-anak yang kita dah bagi telefon tu tengok-tengok. Tengok mula-mula duk main game, tengok-tengok habis benda lain duk dalam telefon dah tuan. Ni masuk benda dalam kepala ni, benda yang rosak. Masuk benda yang rosak maka jadi lemah, jadi hitam. Hati tu jadi hitam. Sebab tu mana kalau siapa-siapa yang ada anak ni tak payahlah nak bagi telefon dekat dia. Konon-kononnya anak muda